Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita berada di Taman Ekorimba Bukit Air Perlis yang berlangsungnya Pasar Warisan Perlis. Pasar Warisan Perlis ini bukan sahaja sekadar medan jual beli makanan tradisional tapi merupakan platform atau pertemuan komuniti setempat. Pasar Warisan Perlis menghimpunkan lebih 30 jenis makanan tradisional serta terdapat pelbagai aktiviti komuniti. Malah ia juga membuka peluang kepada pengusaha makanan tradisional untuk menjana pendapatan. Pertandingan menyediakan kerabu perlis antara aktiviti bersama komuniti yang dianjurkan. Nama saya Suzan binti Hamid, iaitu saya pengasas kepada Pasar Warisan ni lah. Iaitu sebuah event yang memperkenalkan menu-menu tradisional Perlis untuk golongan-golongan muda ataupun pelajar-pelajar luar dan komuniti setempat lah. Kita dapat memupuk masyarakat setempat dan komuniti supaya dapat cintakan budaya dan tradisi yang ada kat negeri kita lah, yang kita hampir pupus, yang hampir pupus di telan zaman lah, yang kita bangkitkan kembali, kita wujudkan kembali, kita hidupkan kembali sebab kita nak martabatkan bahawa martabatkan menu kita ke peringkat lebih tinggi lah, supaya orang tahu menu kita adalah satu menu yang berkualiti dan wajib untuk dipelihara supaya ia kekal dan menjadi menjadi satu kebanggaan untuk rakyat negeri Perlis. Aktiviti pertandingan kerabu perlis menampilkan resepi tersendiri dengan sentuhan tradisi sekaligus menggambarkan kreativiti dan semangat komuniti. Pertandingan seperti ini dia sangat menarik sebab dia mempunyai potensi untuk menarik minat terutamanya golongan-golongan muda yang tidak pernah mengenal ataupun tidak pernah ataupun jarang-jarang dia mengetahui tentang makanan tradisional negeri Perlis khasnya. Daripada pertandingan seperti ini dia boleh menonjolkan warisan makanan tradisional Perlis untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi lah. Tema untuk kerabu tu adalah Perlisku Harmoni sebab kerabu yang saya ketengahkan tu dia terdiri daripada pelbagai jenis bahan-bahan yang mana warnanya warna-warni. Okay, jadi saya tonjolkan pada kerabu seafood saya tadi tu. Penganjuran Pasar Warisan Perlis memberi impak positif kepada komuniti setempat melalui penglibatan dan sokongan masyarakat. Pasar Warisan Perlis sangat bermakna kerana ia mengumpulkan masyarakat setempat dalam satu ruang sambil menghidupkan semula budaya dan makanan tradisional yang jarang ditemui. Saya Putih Balkis Sorfina melaporkan.